Mana di peringkat Hammad itu tidak ada disebut orang lain yang mengatakan dengan lafaz yang berbeza daripada yang dikatakan oleh Hammad itu. Bahkan hak umirtu itu pun Hammad juga. Itu. Faqawluhu qala umirtu lam yujad lahu qailun dzakarahu Abu Dawud fi sanad. Abu Dawud tidak ada sebut orang hak kata umirtu tu siapa. Tak ada sebut dalam sanad itu. Jadi kita tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan ikhtilaf ini. Perbezaan ini apa maksud? Apa maksud? Boleh jadi ini cara ulama hadis, dia perhati benda-benda ginilah, benda-benda halus, benda-benda seni gini. Boleh jadi dia bermaksud nak mengisyaratkan kepada Hammad itu pada satu ketika dia kata riwayat itu dia meriwayatkan dengan umirtu, dan pada ketika yang lain dia kata umira nabiyyukum, gitu maksud dia. Ataupun sebabnya ni tak biasa dia lagu ni guna lagu ni tak biasa. Jadi bila tak biasa, kita kena buat andaian lah, sebab dia tak ada sebut. Andaian tu pertamanya seperti tadi, nak ayatnya perawi di bawah lagi kata, kadang-kadang Ahmad ketika dia menyebutkan hadis ni dia kata umirtu, kadang-kadang dia juga kata umira nabiyyukum, dia juga. Itu satu maksud. Ataupun dia bermaksud mengisyaratkan bahawa ba'dhur ruwat an Amr bin Dinar masalan Syu'bah umirtu wa qala Hammad umira nabiyyukum. Boleh jadi dia mahu mengisyaratkan kepada sesetengah perawi meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Misalnya sini Hammad bin Zaid meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Dia nak isyarat kepada ada perawi lain selain daripada Hammad meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, di mana disebut di situ umirtu. Kita andaikan Syu'bah misalnya, bukan Hammad, di tempat Hammad itu yang ambil daripada Amr bin Dinar, kita andaikan Syu'bah lah misalnya. Jadi Syu'bah tu kata Amr bin Dinar, ambil riwayat ini dengan lafaz umirtu, dan Hammad dia ambil daripada Amr bin Dinar juga, tetapi dengan lafaz umira nabiyyukum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini andaian saja. Hak sebenarnya Tuhan saja yang maha tahu, kata dia. Sebab mungkin dia tidak jelas. Biasanya tidak lagu ni. Dalam kitab-kitab hadis, kalau dalam sanad ni, kalau beza dia riwayat orang ni kata dengan lafaz ini, Hammad pula misalnya kata lagu ni beza daripada tadi, gitu. Ni dak. Seseorangnya Hammad juga kata kedua-dua. Kalau kata Hammad kata kedua-dua, biasanya dia sebut syak. Syak ni tidak sebut syak. Situ. Tak apalah. Apa yang diperintahkan Nabi kamu, apa ataupun yang diperintahkan aku tu apa? Ayyasjuda, supaya dia bersujud. Yang Nabi kamu tu bersujud. Suruh Nabi, maksudnya suruh umat dia juga. Ala sab'atin, yakni ala sab'ati a'dha, di atas 7, yakni 7 anggota. Dan disuruh juga agar jangan menahan rambut dan pakaian ataupun kain. Itu dia. Jadi disuruh Nabi SAW sujud di atas 7 anggota, iaitu dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 hujung kaki. Itu. Inilah hadisnya. Wala yakuffa sya'ran, dan supaya ataupun agar dia jangan menahan rambut. Maksud menahan rambut, ikat rambut. Itu maksudnya tahan rambut, ikat rambut pada ketika sembahyang, bukan luar sembahyang. Tak apalah. Hafiz Ibn Hajar mengatakan, ulama sepakat mengatakan, kalau ikat juga lagu mana? Tidak batal sembahyang. Hak tu sepakat, tidak batal sembahyang.
Tetapi Ibnul Munzir ada menyebutkan daripada Hasan Al-Basri, pendapat Hasan Al-Basri, dia kata kalau sesiapa ikat rambut, pegang rambut, dia kena semaya semula, ulangi semayanya, i'adah. I'adah ni maknanya semaya semula. Itu makna i'adah, dalam waktu qada di luar waktu. Ni i'adah, dia suruh semaya semula. Sebab apakah dilarang ikat rambut? Ikat dengan getah kau, dengan gapo kau, kita kata dengan tali kau ikat. Sebab orang zaman dulu dia rambut panjang. Orang zaman dulu ni rambut panjang. Orang lelaki pun rambut panjang ni, sini rambut. Nabi SAW sendiri pun rambut panjang. Bahkan ada yang sampai ke belakang, sampai ke pinggang dia. Ulama-ulama ada. Sebab apa tak boleh tahan rambut ni dan kain? Dia serupa dengan orang takabur. Jadi sebab dalam hadis yang lain dia sebut bila sujud, semua nak sujud berlaku, biar sujud berlaku. Rambut tu hak mana dia nak jatuh, biar jatuh. Dia nak jatuh, nak rebah mana alik mana, biar. Asalkan jangan tudung dahi, sudahlah. Kalau selagi tidak tudung dahi, tak apa. Bahkan molek, biar dia jatuh tempat mana dia nak jatuh, bermakna dia nak sujud juga. Gitu. Kita tahan rambut tak molek. Setengah orang kita, dia tahu rambut panjang kan, tak secara lah dia ikut siapa tu, tak secara lah dia semaya juga tapi dia ikat rambut, dia tak kena lah tu. Dan kalau kita nak tahu rambut panjang, biar pandai lah cara nak semaya tu. Kita kau semaya tu lah bukanya, bukan ikat. Supaya juga orang perempuan pun lagu tu juga. Kadang-kadang dia ikat pada masa ikat orang dia je, lepaslah, buka. Dalam kana lah kalau orang perempuan tu. Kalau orang lelaki lagu tu. Dengan sebab ini setengah-setengah ulama dia mengatakan pakai piang, pakai serban tu pun termasuk di dalam menahan rambut juga. Sebab dia akan jadi sekat rambut. Sebab itu kita tengok ramai sebelah-sebelah luar negeri ni tak pakai piang maya. Itu benda je. Dia hadis ni lah, dia pegang hadis ni lah. Ada ulama hadis faham gitu. Bukan semua. Jadi orang kata tak apa tu, dia kata Nabi SAW pakai sendiri serban pada ketika sembahyang. Bermakna bukan itu yang dimaksudkan. Dia memang tak kenalah kalau kata memang mesti lagu. Tak. Tidak. Sebab apa? Nabi SAW bukan sekali dua sembahyang dia pakai tudung kepala, dia serban kau apa dia pakai. Jadi itu tidak termasuk di dalam menahan rambut. Yang dimaksudkan menahan rambut di sini ikat rambut. Kalau pakai sokok, pakai piyah, gapo, rambut tu lepas tak ikat, tak termasuk dalam menahan rambut. Buktinya Nabi SAW sendiri buat lagu tu. Takkanlah dia buat benda hak dia larang. Tak termasuk. Soal dia nak faham lagu tu, dia ikut dia lah. Tak apalah tu. Tapi tidak kata bercanggah lah. Kalau pakai piyah, pakai sokok, pakai serban ke apa, semuanya tidak termasuk dalam larangan. Tidak. Hak ni maksud hal lain. Hal lain. Gitu. Dan kain pun kita tak boleh tahan, tak boleh tahan, biar dia pergilah. Jangan pegang kain. Jangan gitu. Tapi kalau kita sekadar angkat kain sikit, misalnya nak suruh mudah nak duduk tu, kalau tidak jadi boleh jadi rebah. Dia jadi terkepit kau, kita kata itu tak apa. Dengan maksud ni tidak, maksud memang pegang kain. Pegang kain semua. Tak sel lagu tu. Sebab apa? Tangan ni duduk sini, bukan pegang kain. Tak sel pegang kain tu tengah sembahyang tu duduk pegang kain. Tak sel begitu. Sini pada ketika rokok atas lutut gitu. Jangan duduk pegang kain. Itu tak apa. Masalah hak tahan rambut dengan kain itu tak apa. Masalah sujud di atas 7 anggota ini, hak ni dia ada khilaf. Memang kebanyakan ulama mengatakan kena 7 anggota ni lah.
Dan hak ada khilaf tu pun dia kata memang molek lah.